korang yang content creator kena ada mikrofon ni tau. Murah dan sangatlah padu. Ni dia. Dia dalam pack macam ni. Buka ni, dia ada 2 mic, 1, 2. Lepas tu dia ada receiver. Mic ni dah on. Saya dah gunakan. Saya dah letak receiver dia dekat sini. Ada 2 lampu kat sini. Satu biru, satu merah. Kalau lampu merah ni menyala, tandanya noise reduction dia on. Kalau nak off, tekan je butang kuning ni sekali. Mana off. Okay. Sekarang ni noise reduction dia dah off. Kita nak uji bunyi dia dekat luar. Sekarang kita kat luar. Kita nak test mic ni. Ni noise reduction tengah on. Okay, saya nak pergi kat belakang sana. Ada water fountain. Lepas tu kita nak tengok juga sampai mana jauh dia boleh kan. Dekat belakang saya sekarang ni water fountain. Noise reduction tengah on. Okay. Korang boleh dengar bunyi dia macam mana. Sekarang ni saya off. Okay, noise reduction dah off. Bunyi water fountain tu kuat kan. Maknanya dia punya pemotongan tu okey. Belilah mic ni. Harga dia murah. Dia tak ada jenama, kualiti padu. Boleh tekan product link saya. Okay. Panas gimana? Dah.